Yati Kamar Zaman atau nama penuhnya Nurhayati binti Kamar Zaman berumur 41 tahun pada 2025. Dia merupakan anak sulung kepada pasangan Kamar Zaman Kamaluddin dan Rozita Ibrahim. Yati dilahirkan di Kuala Lumpur pada 24 Februari 1984, merupakan anak sulung dalam keluarga. Menurut adiknya Datuk Alif Syukri, menerusi laman sosial, adik-beradik mereka adalah seramai 13 orang. Menerusi akaun Facebook, Yati menulis bahawa dia melanjutkan pelajaran di Sunway University College. Kini dia merupakan pengasas The Hijab Company dan The Skin Company serta pengarah kreatif Sendayu Tinggi. Mengenai latar belakangnya, selepas bapanya berhenti sebagai polis hutan, keluarganya berpindah dari Kuala Lumpur ke Kechau, Kuala Lipis. Mereka hidup susah di kawasan ladang getah Felda di Pahang, bergantung pada hasil menoreh getah. Yati bertanggungjawab menjaga dua adiknya semasa kecil, arwah Ani dan Alif Syukri. Ani ialah adik OKU Yati yang amat rapat dengan Yati. Ani menjadi OKU selepas demam panas sewaktu bayi disebabkan ibu mereka tiada duit untuk membeli ubat. Walaupun kelihatan normal, Ani bercakap seperti kanak-kanak kecil. Yatilah yang mengajar Ani menulis kerana keluarga mereka tidak mampu menyekolahkannya. Pemergian Ani yang mati akibat lemas telah memberi kesan mendalam terhadap Yati. Menurut Yati, dia membesar berpindah randah dari KL ke Kechau, Petaling Jaya, Palong, Sabak Bernam, Kelang dan seterusnya Shah Alam. Malah mereka pernah tinggal di rumah setinggan. Yati disifatkan tegas namun penyayang. Menurut Bonda Rozita, menerusi posting media sosial, Alif Syukri sangat nakal ketika kecil dan Yati yang garang sering melindunginya, memandangkan Alif sering menjadi mangsa buli di sekolah. Perwatakan kasar dan berani Yati ini ketika membela dan mempertahankan adiknya membuatkan para pelajar lelaki takut padanya. Semasa cuti persekolahan, Yati pernah bekerja sambilan sebagai jurujual baju dan tudung. Dia berkahwin muda pada usia 19 tahun dengan Muhammad Zaidi Aziz selepas hanya 3 bulan berkenalan dan kini dikurniakan 2 anak perempuan iaitu Nur Uzma Raisah dan Nur Alia Bahirah. Mereka sebelum itu bekerja sepejabat selama lebih setahun. Yatilah yang mengajak suaminya berkahwin kerana menurutnya suaminya seorang pemalu. Yati mendedahkan dirinya pula tidak pernah mempunyai teman lelaki sebelum itu. Hanya 5 tahun selepas berkahwin, barulah pasangan ini dikurniakan anak. Sebelum itu, Yati pernah mengalami keguguran seperti yang dikongsi Bonda Rozita pada 2022 di IG. Yati pula memberi bayangan di laman sosial bahawa jika tidak, dia kini telah pun mempunyai 4 orang anak. 2 daripadanya adalah anak syurga. Bapa Yati iaitu Kamar Zaman meninggal dunia pada 26 Februari 2019 akibat serangan jantung dan paru-paru berair. Antara fakta menarik mengenai Yati ialah wanita ini berketinggian 160 cm sebagaimana dimaklumkannya di akaun TikTok. Ketika kecil, cita-citanya mahu menjadi guru. Kemudian semasa sekolah menengah mahu jadi pereka hiasan dalaman pula. Dan akhirnya selepas SPM, bertukar mahu menjadi usahawan. Dia berbakat menyolek orang kerana itu sering membuat tutorial solekan di media sosial. Malah dia merupakan mak andam kepada Datin Syahidah sewaktu perkahwinan Alif Syukri. Pada 2022, Rozita pernah mendedahkan di IG bahawa Yati seorang yang sangat menjaga privasi dan tidak seperti Alif Syukri yang amat terbuka di media sosial. Yati pula mendedahkan bahawa ibunya garang ketika membesarkan mereka. Namun ketegasan itulah yang membentuk dirinya hari ini. Yati turut berkongsi telah dipaksa mengambil lesen memandu oleh ibunya walaupun dia takut memandu, dan perkahwinannya juga diatur oleh ibunya namun membahagiakan hingga kini.
Dalam pada itu, netizen di media sosial sering menyamakan wajah Yati dengan pelakon Shah Al-Yahya. Pada Jun 2024, tular video Yati dan ibunya mengalunkan ayat suci Al-Quran dengan sungguh merdu di laman sosial The Herbs, mengundang pujian netizen yang kagum dan terkejut dengan kebolehan mereka. Yati juga merupakan seorang pencinta kucing yang mempunyai rumah khas untuk kucing peliharaannya. Dalam perkembangan terkini, dia menantikan rumah mewah idamannya untuk siap di Sungai Plong, Sungai Buloh yang dibina sejak Ogos 2023, lengkap dengan 5 bilik tidur, pejabat dan ruang khas untuk kucing.